Portable vacuum untuk korang yang ada family yang suka makan dalam kereta. Kalau tak, nanti kereta penuh dengan lipas, penuh dengan semut. So, jom kita tengok apa ada dalam ni. Okay, first kali dia ada bagi muncung penyedut ni. Ada juga kabel jenis yang besar macam ni. Dia ada juga ada bagi muncung yang kecil macam ni. Ada lagi. Ada juga muncung berus. Ada pipe. Ada satu user manual dan vacuum. Okay, jom kita tengok dia punya vacuum. Vacuum ni design dia menarik, babe. Korang tengok dia punya colour dia tu. Dia colour matte yang nampak premium. Dan dia ada hitam dan kuning. So memang premium lah. So jom kita cuba untuk on dia. Bunyi dia agak kuat. Sedutan dia pun boleh tahan kuat lah, guys. Tengok. So dekat bahagian dalam ni pun senang je nak buka. Kita buka ni dan kita keluarkan dia punya filter dan kita boleh buang habuk-habuk dia. So benda ni sangat-sangat simple dan sangat-sangat mudah untuk digunakan. Dan built-in bateri dia 4000 mAh yang mana dia boleh tahan sehingga 20 minit dalam sekali charge. So meja ni pun nampak kotor. Jom kita test. Memang berkesan keluar dia habuk-habuk yang atas meja ni. Benda ni bagi aku cukup kuat lah untuk kita nak vacuum kat dalam kereta je. Not bad untuk vacuum ni. Kalau korang berminat, klik dekat link di bawah.